kita telah sampai ke di Kampung Sagil, Parit 3. Alhamdulillah semua daripada Johor ada 2 motor, KL ambil. So kita akan jumpa tuan rumah lah sebentar lagi. Waalaikumsalam. Saya bagi pihak orang kampung ucapkan terima kasih lah kepada contohnya daripada kaki tangan Muamalan yang datang daripada Nahid daripada Kuala Lumpur yang dapat ziarah saudara kita ni yang terbakar rumahnya. Dengan kehadirannya dapat sedikit lah baik hati. Saya ucap terima kasih kepada semua. InsyaAllah Allah membalas. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dumiang Dukadi sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada wakil Bank Muamalan dengan menyumbangkan derma sebanyak ini. Jadi dengan berlipat saya tak dapat membalaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua road trip bikers yang sudi datang ke rumah mak saya di Kampung Sagil Parit 3 pada hari ini. Especially tu Datuk Muhammad Riza yang turut sama menyumbang lah dalam bencana yang berlaku ke atas mak saya. Kejadian ini berlaku pada hari Ahad yang lepas pada pukul 6 pagi, di mana mak dan ayah saya sedang menggoreng kuih sebab mereka jual kuih basah untuk hantar ke kolej matrikulasi. Tiba-tiba gas meletup menyambar ke atas bumbung. Tetapi ayah dan mak saya alhamdulillah dapat menyelamatkan diri lah. Tetapi yang sedihnya dia tak dapat menyelamatkan harta benda. Dia cuma dapat menyelamatkan dokumen-dokumen penting sebab banyak letupan yang berlaku dekat dalam rumah. Dan saya pun tak sangka pada pukul 6 pagi tu mak ayah telefon. Saya ingatkan kejadian tak seteruk seperti yang disangka sebab rumah batu. Tapi bila sampai ke rumah, rupanya dah habis sampai ke depan lah. Memang tak ada harta benda yang dapat diselamatkan. Akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga Muamalat lah. Tak kira daripada semua management kerana sumbangan kepada mak saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian sumbangan telah berjaya disampaikan bagi pihak bank dan sekarang kita akan bertolak pulang ke Kuala Lumpur. Ciao.